Korang ada tengok ni lah, gila lah dia pandu kereta macam tu. Alright, so korang sekarang tahu tak kenapa Dewa selalu minta semua full dokumen? Pasal inilah. Saya mahu orang salah guna kereta saya, dan juga orang yang tak ada lesen ke apa ke, pandu macam ni nanti apa jadi guys. Bukan payah untuk saya je, payah untuk public juga. Siapa yang kena, aduh, sakit doh benda tu. Bukan setakat cek dokumen je, kadang-kadang Dewa pun akan interview juga klien. Boleh pandu kereta ke, apa experience dia ke. So kalau korang tengok apa-apa pelik-pelik punya kes macam ni, ini mesti bukan Renville punya kereta lah. Selalu remember ini adalah responsibility kita. Kalau korang nak pusing kiri kanan, pakai signal light. Sebelum nak belok ke mana-mana, tolong cek side mirror semua, ada halangan ke. Kalau tak ada, barulah korang pusing. Ingat kalau nak cari kereta sewa mewah, carilah Dewa. So don't worry, kalau korang tak ada lesen, I akan sediakan driver untuk korang. So no problem, siapa pun boleh mari sewa.